Terkejut. Kesan cepat sangat ni. Lain macam. Kali ni saya memang nak share dekat hampa feedback pengguna akan nafas kita ni. Dia kata bagai betul lo ngam dengan saya. Tak habis botol bangun bagi-bagi rasa nafas tak lepas. Duk sangkut lekat je tu kan. Ni bangun-bangun nafas dah rasa lega, alhamdulillah. Cuma nak tahu lah kan, time period boleh makan tak? By the way, saya pun ada asma juga. Okey, untuk mengetahui semua, kalau untuk yang datang bulan, kita boleh sarankan untuk ambil akan nafas kita ni. Tapi kalau untuk ibu yang mengandung, saya tak galakkan untuk cubalah dengan akan nafas. Dan saya nak beritahu juga, umur yang 12 tahun ke atas saja yang saya galakkan ambil akan nafas. Kalau umur 12 tahun ke bawah ni, saya tak bagi. Saya tak bagi untuk orang yang berumur 12 tahun. Kalau untuk asma lagi dah saya sarankan sangat-sangat. Yang mana ada alami asma, influenza ke, covid ke, memang saya sarankan, memang saya galakkan lah untuk hampa cuba dengan akan nafas kita ni. Macam mana? Okey, mudah saja. 2 biji pagi, 2 biji malam selepas makan. Tapi syarat dia hampa kena konsisten. Barulah hampa akan nampak kesannya. So, hampa yang mana ada mengalami masalah macam saya beritahu tadi tu, asma, semua influenza semua tu, hampa boleh cepat-cepat dapatkan tau. Sebelum hampa jadi lagi teruk. Dapatkan sekarang.